91 Grup Operasi Perisikan, 91 GOP, 91 Regimen Khas Perisikan Tempur, senyap dan berkesan. Merupakan unit penting dalam Kor Risik Diraja ATM, memainkan peranan penting semasa zaman melawan komunis gelombang kedua sehingga kini. They said this is one of our hardcore and classified spy. 91 Grup Operasi Perisikan atau ringkasnya 91 GOP dahulunya dikenali sebagai 91 Regimen Khas Perisikan Tempur, 91 RKPT. Penjenamaan semula ini dilakukan sejajar dengan penstrukturan semula bahagian staf Perisikan Pertahanan BSPP. Secara keseluruhan, 91 GOP merupakan aset utama ATM dalam pengumpulan maklumat perisikan strategik. Kewujudan pasukan ini memperkukuh keupayaan BSPP dalam menyampaikan maklumat perisikan yang tepat, pantas dan berkesan kepada Angkatan Tentera Malaysia. Setiap anggota 91 GOP menjalani latihan khas yang intensif, dirancang khusus untuk melahirkan operator perisikan yang bukan sahaja berketerampilan tinggi, tetapi juga mampu melaksanakan pelbagai tugas dalam sebarang situasi operasi. Asal-usul pasukan ini bermula pada 1 April 1972 dengan penubuhan Pasukan Khas Perisikan Tempur PKPT sebagai unit khas di bawah naungan Kor Risik Diraja. Ketika itu, kekuatan pasukan hanyalah seorang pegawai dan 35 anggota lain-lain pangkat. Walaupun kecil, mereka cukup signifikan. Penubuhan awal ini membentuk satu markas trup dan 3 pasukan ronda kumpulan kecil atau RKK. Kesemua anggota awal ini dipilih dari Regimen Gerak Khas Malaysia.